Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku ingin bincangkan sedikit berkenaan dengan fresh graduate. Tidak kiralah korang fresh graduate daripada apa bidang pun, semuanya benda ni sama saja guys. Okey, kebanyakan macam sebelum ni aku pernah terima CV ataupun resume daripada ramai fresh grad ataupun budak-budak praktikal. Semuanya tulis memang skill power. Tulis sana, yang ini daripada architecture lah yang aku cerita. Tulis di situ memang skill, advanced skill on Revit architecture. Lepas tu pandai buat rendering, pandai MS Office, lepas tu pandai Photoshop dan bermacam-macam lagi skills. Lepas tu tengok pengalaman pernah menjadi seorang barista. Okey, bagus. Itu added value kalau korang ada pengalaman kerja. So korang tahu macam mana bekerja dengan majikan, macam mana untuk menjaga waktu dan masa yang sebenar. Dan ini sebenarnya memberikan peluang kepada majikan baru untuk faham korang ni ada pengalaman certain apa yang boleh disesuaikan. Okay. Lepas tu lagi, second thing is, bila aku tengok CV ataupun resume, memang hampir ke semua template yang sama lah. Bila template yang sama tu, kalau bahagian design department ni memang akan tengok macam, oh ini standard ni, ini standard Canva ni, tiada perubahan yang cantik pun, begitulah. Itu first impression lah kalau orang tengok korang punya CV. Lepas tu lagi, itu CV level lah. Lepas tu dari segi skills tu, sama ada untuk tengok korang kelentong ataupun tidak. Macam bila kita orang try untuk korang buka Revit apa semua, buka untuk projek, lepas tu kita orang suruh korang buat. Daripada situ sebenarnya kita orang boleh tahu sama ada korang kelentong ataupun tidak, terkantoi ataupun tidak, korang punya skills di tahap yang mana. Sebabnya bila korang kerja, tiada orang yang akan suap korang, okey ini projek ni aku sudah buat building ni, sekarang kau tinggal buat tagging lagi, buat ini lagi, cantikkan dia, jadikan dia 3D yang halus. Tiada. Kebanyakan bila dunia pekerjaan sebenar ni, kadang-kadang korang yang kena fikirkan macam mana building ni untuk naikkan sampai A to Z begitu. Agak susah, tapi this is harsh reality untuk korang telan. Tiada orang akan peduli kau, tiada orang akan suap kau. Tapi at least kalau korang macam tidak tahu, tapi korang try untuk push diri korang untuk betul-betul untuk asah korang punya skills itu, yes, majikan korang insyaAllah akan tolong korang. Ada certain majikan akan tolong, ada certain yang akan ambil kesempatan atas skills korang tu juga. Itu semua based on situasi lah juga, mana-mana yang boleh dikatakan. And then another thing is, korang belajar lah. Sebab sekarang ni dunia AI ni terlalu banyak dan kita pun jadi malas. Bila kita malas tu, kita just bergantung harap dengan ChatGPT, bergantung harap dengan Gemini, yang kita bagi tahu macam, oh kita minta lah dorang ni yang tolong buat. Tidak guys, tidak begitu. Korang perlu asah bakat korang sendiri. And then ChatGPT ke AI apa semua ni yang tolong untuk multiple korang punya proses, untuk bagi progress korang cantik, perhalusi lagi. Bukan dia buat overall, tiba-tiba benda tu semua sudah siap, and then korang cakap ini kerja hasil korang, padahal semua tu AI. So belajar juga untuk soft skills, communication skills, and then belajar tentang attitude sekali, bagaimana sebenarnya untuk WhatsApp orang-orang profesional ni kah, dan sesiapa saja yang available. Itu yang paling penting lah. Sebab kalau korang tersilap cakap, terguna bahasa Gen Z kah, terguna bahasa emoticon kah, orang profesional ni tidak pandang benda tu. Orang mau kalau information A lah juga korang kena bagi. Itu contoh dia. Lepas tu lagi, banyak kursus percuma yang korang boleh apply dan added value, added skill. Sebab dalam CV korang ada certain majikan yang akan check, tengok sijil apa yang korang distribute to Malaysia begitu, distribute to your skills. Contoh macam korang ada pergi kursus Revit ke, pergi kursus sana A, B, C, D, E, F, G gitu. Sebenarnya itulah majikan perlukan.
bila korang ada sijil pelbagai itu membuktikan bahawa korang ada capabilities. Ini khas untuk fresh grade lah. Lepas tu lagi, macam situasi aku dulu lah, masa fresh grade, aku pernah hantar sampai 30 company untuk dapat pekerjaan arkitek. Sampai tahap yang aku apply for pembantu klinik gigi. Siap dapat interview lagi, tapi kena reject lah, of course lah kena reject. Masa interview tu sampai dia tanya aku, kenapa bidang architecture ni tapi apply for klinik gigi. Sampai aku bagi tahu aku apply terlalu banyak company, dan aku sendiri pun tidak perasan yang aku desperate cari kerja dulu. Apa-apa saja asalkan aku boleh dapat kerja. Gitulah dia punya desperate zaman dulu guys. Tapi zaman sekarang mungkin lebih banyak persaingan, lebih susah sebab social media sekarang boleh generate duit. So sampai tahap mungkin zaman sekarang ni korang anggap yang pekerjaan yang bergaji begitu sekadar minima tu buang masa lah. Bagus aku buka TikTok ke, buka affiliate, lebih untung boleh dapat sampai berlipat kali ganda. Tapi apa-apa pun, benar-benar social media ni hanya sementara, dia bukan kekal. Dia macam Maggi lah, masa dia tengah hangat, ramailah yang akan join. Masa dia turun, time tu korang akan merana gitu. Jadi korang perlu something yang evergreen, something yang boleh prolong korang punya masa depan. Dan juga korang kena ingat, masa depan tu bukan sahaja tentang masa tua korang ke, masa IPF ke apa semua. Tapi of course lah, ingin beli rumah, loan rumah lagi, kereta lagi, komitmen, bayaran komitmen, nanti ada anak lagi, kahwin lagi, semua tu kena consider, simpanan dan sebagainya. Macam pakcik-pakcik sudah bagi ceramah ni guys. Tapi itu sahaja pada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.